besar temu ha. Wow. Budu tak talah saya tanya pecah. Okey, assalamualaikum. Saya hari ni abang main dekat restoran Lamai Makmura, Teluk Panji. Abang singgah sebentar disebabkan restoran ni baru buka saya mu. Jadi abang nak rasa ikan bakar saya mu. Let's jom ikut abang saya mu. Let's jom. Okey, saya mu inilah kedai dia. Kalau kita tengok dalam kedai dia tu sangat-sangat luas, selesa, bersih. Jadi saya mau tengok ni pilih ikan bakar dia dah. Ni ikan cermin dia saya mu besar saya mu. Kena ni tu hati ho. Okey, hak ni pula raja segala ikan bakar saya mu ni. Bawa mah jangan talah dah. Saya mau tengok besar saya mu. Hak mana nak pakai ikan tukur pun ada. Ikan siakap pun ada saya mu ho. Okey, saya mau tengok sekali habis order saya mu penuh saya mu. Tapi yang paling special kita guna ni daun pisang. Aroma daun pisang tu seronok dah. Tu, saya mau tengok ni. Soto gegasi besar tu saya mau. Puas hati tu. Ni repoh dia saya tengok. Repoh dia tu kek comel tu pekak molek. Tu letak sini tu sebagai ha. Puas hati ke tu bagai tu. Soto gegasi ni. Kita letak juga tu bagai tu ha. Oh, puas hati saya tengok bagai. Okey, ni salah satu menu special kedai dia saya tengok ni. Ikan perkasa bau pun seronok dah tu. Tu bagai. Hak mana nak makan colek malah pun ada saya mu tengok gelembung molek saya mu ha. Okey, saya tengok tu. Oh. Puas hati ke tu. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni abang main dekat restoran Lamai Makmura, Teluk Panji. Saya tengok kombinasi atas meja abang ni ke penuh saya mu. Macam-macam jenis lauk ada. Puas hati ke tu. Jadi saya mu super skala saya mu bodu tak talah dah. Bodu dalam bocong gini saya mu. Saya tengok bodu kita tu. Oh, dia siap-siap belakang dah saya mu. Kita cubuh bodu tu bagai tu ha. Oh, puas hati. Bodu pula dia guna bodu merah. Saya tengok bagai. Oh, tu. Pekak molek bodu dia tu. Okey, ni dia pula ada wapau. Saya mu letak wapau tepi ni ha. Kita juga ada peta jeruk. Saya tengok peta jeruk dia. Comel saya mu. Ha. Letak tepi ni ha. Oh, puas hati bodu kita hari ni saya mu. Kita kenyek lada dah. Kak bunyi lada kena banyak. Oh. Kita purah selimah tengok berjemuk hari saya mu. Konsring. Jadi saya mu, abang tak tahan dah. Abang nak makan nasi. Saya mu tengok ni. Saya mu tengok ni. Sayur lemak ni ke. Saya mu ada baru masuk. Makan panas-panas. Saya mu tengok sayur lemak dia. Letak sini sayur lemak saya mu. Kalau kena dengan bodu sangat-sangat perfect deh. Letak sini. Curah tadi saya mu. Jadi mula-mula ni abang nak makan dengan ikan perkasa deh. Ni, bawang penuh saya mu. Ambil bawang sikit letak sini. Ikan perkasa dia comel. Dia goreng perut crunchy. Ambil sikit. Tu tengok. Ha. Oh, letak sini saya mu. Kita ambil ulas sikit, putar-putar, cicoh bodu, ambil paus sikit, ambil peta jeruk saya mu, letak sini. Oh, puas hati bagai saya tengok. Kombinasi kita hari ni. Bismillah. Ikan perkasa sedap saya mu. Ikan perkasa kena dengan sayur lemak saya mu sempurna molek. Sayur lemak pula berlemak molek. Biar peta sikit. Lepas tu saya mau tengok abang order ikan siakap berapa dah. Ikan siakap dia besar. Saya mau tengok isi ikan siakap dia tu ha. Tu. Putih molek. Nak katanya ikan dia tu sangat-sangat fresh. Ambil sikit. Ambil repah sikit. Saya mau tengok. Wow. Repah dia sedap saya mu. Lepas tu aroma daun pisang tu ke. Oh, sempurna molek ni ha. Oh, enggak oh. Abel dah juga ikan bawang mah bakar kosong gitu saya mu tu. Cicong habodu. Tonyong habodu sikit. Ambil ni belakang ni letak sini. Lepas tu kita ambil ulai gapo abang tak tahu ni. Ambil je lah saya mu. Ambil sikit, putar, cicong bodu letak sini. Penuh saya mu. Netuk mulut abang saya mu macam-macam rasa. Tapi ni ikan perkasa ni sangat sempurna saya mu. Jadi ikan perkasa. Soto bakar berapa? Gergasi besar saya mu ha. Berjemuk. Oh, hodak. Tapi hok mai peranis sebenar ni, repuh dia saya mu.
Oh, puas hati. Jadi. Ikat tu kau bakal tawa pun ada saya mungo. Abang nak makan bersama dengan ayah saya dia, cicok sikit tu. Oh, tak ayah saya mu. Lepas tu, hok mana untuk saya makan ayah saya, sama kicap pun ada. Oh. Wow. Ni mak. Okey, last kali ni abang nak makan colek deh. Colek capu. Bagai. Oh. Puas hati. Okey saya mu. Menu abang makan ni ke? Memang betul-betul kombinasi sempurna saya mu ni. Bagai boh.